kalau you override tanah tu, tanah emas yang telah didaftarkan pada 1932, maknanya you buat satu kesalahan kriminal. Penggulungan sedikit ya. Firstly tentang Kampung Sungai Baru tu, apa yang kita diberitahu secara rasminya, sebenarnya Kampung Sungai Baru itu adalah tanah emas ya, Malaysian Agriculture Settlement. Jadi yes, itu dia punya grant dia 1932. Unless kerajaan wilayah dia override yang tu, dia tidak boleh jual ataupun dia tak boleh beli kawasan tu kepada bangsa asing ya. Yang membeli kawasan Sungai Baru tu adalah apa orang kata kontraktor Singapura kalau tak silap saya, dan lepas tu dia tak boleh nak buat, dia jual lagi pada satu kontraktor bukan Melayu, orang Malaysia. Tapi kalau walaupun wilayah override benda ni, itu adalah satu perkara kriminal, because tanah tu memang dah tanah emas, tanah Malay Agriculture Settlement. Itu sama juga dengan tanah Melayu juga. You cannot override. You tak boleh override untuk tukar kepada status yang lain ya. Jadi maknanya penduduk Sungai Baru ni saya syorkan supaya mereka cari satu peguam ya, saman balik kerajaan dan saman balik yang dua-dua apa ni jadi kontraktor tu tadi ya. Kerana yang saya dengar separuh dah bagi dah dia punya geran-geran unit rumah tu, dan ini geran-geran ni boleh digunakan untuk mendapatkan pinjaman daripada bank. Nanti akhir-akhir nanti orang yang punya unit rumah tu nanti yang berhutang pada bank jika kontraktor ni lari nanti kalau dia tak boleh buat rumah tu. Sekarang ni saya tengok dia telah di abandon ya, kawasan tu ditinggalkan ya. Saya tak tahu kenapa, boleh jadi sebab dia dah tahu kawasan tu sebenarnya kawasan emas. Jadi saya nak sarankan kepada semua penduduk Kampung Baru tu untuk bantu orang Sungai Baru, sebab orang Sungai Baru tu pun memang kawasan emas ya. Jadi mereka patut bekerjasama, semua tu mesti bekerjasama mengadakan satu kesatuan yang sama, jangan dipisah-pisahkan ya. Di sini saya nak minta bandaraya ataupun wilayah cek balik ya, kalau you override tanah tu, tanah emas yang telah didaftarkan pada 1932, maknanya you buat satu kesalahan kriminal ya. Itu kriminal. Kalau you tukar tu memang tak boleh ya, kalau you override. Tapi saya tak faham macam mana Menteri Wilayah Dr. Zaleha mengatakan kerajaan bersetuju untuk jual tanah tu semua. Jadi saya rasa penduduk Sungai Baru kena pergi balik kepada Menteri Wilayah itu mendapatkan kesahihan apa cerita yang sebenar. Sebab sekarang ni kawasan Sungai Baru tu dah ditinggalkan, abandon
all the time. Kan, kita nak tolong kerajaan. Bila dia jadi kerajaan, dia tak recognize pun kita. Ini duit dah banyak keluar. Kita dah banyak buat research, tim semua kita dah beritahu mereka kat mana dia punya kesilapan semua, tapi bila dia jadi kerajaan, dah lupa kita. Jadi orang NGO ni mesti ada dia punya peruntukan sebenarnya, ya, bukan beramai sangat. Jadi kita seperti apa yang Tok Ki cakap tadi, saya rasa kita orang Melayu ada dalam 3,000 lah, 3,000 aktif NGO. Kalau nak ikutkan semua ada dalam 5,000 kot kalau check dengan SKM lah. Kita nak dapatkan 3,000 ni, siapa yang mendengar kita orang ni bercakap, datang jumpa kita, daftar dengan kita, kita buat satu kesatuan, ya, untuk bangkit. Kita nak ajar sikit kerajaan ni sebab dia tak tahu, belajar dia apa ni, mengenepikan apa yang kita usahakan, apa yang rakyat Merhain suarakan, diketepikan. Jadi kami yang meletakkan mereka di atas tu, kami disingkir. Jadi saya nak apa ni saya nak sokong usaha apa yang Tok Ki cakap tadi, yang bangkit semua NGO ni, buat satu perjumpaan besar, kita fikirkan, kita apa ni brainstorm